Kalau nak masak daging goreng kunyit yang lembut, kena tengok video ni. Hai semua, Assalamualaikum. Korban hari tu, Kak ni dapat daging kerbau. Daging kerbau ni dia tekstur dia agak kasar sikit berbanding daging lembu. Jadi dia macam keras-keras sikit lah. Jom kita masak daging goreng kunyit. Tips nak lembutkan daging ni mudah je. Masa kita mula-mula masuk tu, masukkan daging dalam kuali, api mesti kena slow. Janganlah masuk api tu kuat sampai daging tu terkejut. Masak slow sampailah daging tu kecut dan dia dah separuh masak, barulah kita boleh kuatkan api. Tips ni Kak ni dah cuba dekat banyak resepi daging yang Kak ni share. Memang lembut daging tu. Dah tak perlu nak masuk sudu ke, baking soda ke untuk lembutkan daging. Okey, untuk daging kunyit ni, Kak ni masak dulu daging tu sampai daging tu kecut dan keluar air tanpa minyak. Bila daging dah kering, dah lembut, dah empuk, baru masukkan minyak. Sambil-sambil tu kita tambahlah halia yang kita dah potong, bawang. Last kali tu kita masuk bawang potong dan juga cili padi. Hampa try buat daging goreng kunyit style macam ni. Memang sedap sangat. Dan make sure masa mula-mula masuk daging tu, api jangan terlalu kuat. Daging goreng kunyit ni makan dengan nasi putih panas-panas, lauk ni saja pun dah sedap. Nak lagi sedap, ni tuang kicap jalin yang botol oreng ni. Memang terangkat habis.